Babi gepuk lain macam. Babi gepuk. Yang order pun dia tak letak exact. Dia tulis jalan Sungai Lalang aja. Ni pun satu hal kat ni. Kita ni dah berkecap dah duduk tengah. Nyari tarik ni. Dia pin pun satu. Salah pin lah ni. Setback tak ada jauh, 300 meter je. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Alhamdulillah kita dah berjaya capai 1000 subscriber. Yeay. Oi, berapa lama saya ambil masa tu? Nak dekat 2 bulan juga tu nak dapat 1000 subscriber. Terima kasih kepada yang support saya, yang like, yang komen, yang share. Dan saya harap mungkin dalam masa 6 bulan lagi saya boleh cecah 20,000 subscriber. Manalah tahu. Dalam masa 6 bulan InsyaAllah lah kan. Anyway, saya nak pergi isi minyak. Tinggal 2 bar je ni. Dan kita akan mulakanlah pengembaraan hari ni. So jam sekarang menunjukkan jam 10 pagi, 10 lebih lah, 10 suku macam tu. Saya tengah browse lah job-job yang best yang mungkin saya boleh kapit. So harapnya job hari ni banyak bagi kita peluang lah untuk kapit kan. Sebab kalau nak kayu single job tu macam tak berbaloi pula. Tak apa, kita pergi isi minyak kan. Kita bebek kat sana pula. Alright. Isi RM15 aja. 15 pun dah full dah ni. Weh, laju. Ngam-ngam penuh. Jomlah kita browse cari job. Cari job kapit. Kalau ada kapit, kita kapit lah. Verified identity pula. Dah dapat dah ni. Tapi job priority lah. Saya rasa saya tak kapit lah kalau priority Macam kesian lah pula nak kapit. Mesti orang tunggu lama punya. Let's go man. Pavilion Embassy dekat Taman Yutan sana, Hexa Walk. Ambil duit kat sini. Let's go. Kedai dia yang mana tadi tu? Cosmic Dynamic tu. Okey, dah sampai. Pick up. Hello, good morning. Lala Move. Hi. Bos, double plastik. Double lah. Double plastik. Like that, yes. Thank you. Ya. Okay, barang dah ambil. Tak tahu barang apa, tak nak tanya. Kita sangka baik dulu. Macam mana kita nak buat ni Patutnya besar ni, tapi tak apa. Kita ada strategi. Okey. Macam ni. Saya tak nak lah kemek kan, tapi solid lah tu. Okey. Mana kunci kita tadi? Mana pula kunci? Key. Kunci ada. Ni pula kunci. Ada. Belok mana? Cik baik, jarak dia 10 kilo aja. 10 kilo RM17. Ini berbaloi. Yang ni saya tak tahulah, dia kedai Cina. Takut dia non halal tau. Cuma yelah, kita tak boleh nak tanya kan. Tu urusan customer lah, barang apa. Tapi biasanya kalau yang non halal ni dia akan tulis lah non halal food. Ni kita assume lah dia vegetarian kan. Awal diorang order lunch. Pukul 10. Hari ni saya ingat saya nak target sampai pukul 5 lah. 10 sampai 5. Lepas tu kita rest pukul 5 tu. Kita tengoklah ada apa-apa boleh makan ke. Saya kan first stop pukul 2 lah kan. Manalah tahu ada yang rezeki kita tercampak dekat tempat sedap lah. Nanti saya boleh lah tunjuk apa yang saya makan.
Oi, apa yang jam benar ni? Isnin pagi memang macam gini kot. Mana Pavilion Embassy? Oh, dah sampai dah ni Yeah, boy. Sekejap. Hello, good morning. Lala Move. Salam. Sampai tak? Sudah sampai dekat Valet, bos. Okey. Kejap. I tunggu sini Valet. Thank you. Okay, thank you. Apa? Sekejap. Wait Okay, done. Thank you. Enjoy the meal. Just steady. Confirm delivery. Done. Saya nak buat ni podcast dengan rider-rider lah. Korang setuju tak? Yelah, asyik podcast Hemat Seram lah, podcast pasal duit lah kan. Apa kata kita buat podcast, kita tanya pengalaman rider-rider ni, dia orang punya experience mencedok macam mana. Okay, jom kita cabut dari ni tempat. Okay, dapat satu job menghala ke Semenyih. Kita kena cari lagi satu kapet ke Semenyih juga. Saya tak nak jalan kosong. Yang ni job RM25 kita cari lagi satu job yang menghala ke selatan. Ni Pandang Perdana Kajang boleh ke ni? Sungai Chua. Okey. Pandang Perdana Sungai Chua. Kita ambil yang dekat Imbi Plaza dulu. Okey, done. Kita dapat. Yes, boys. Let's go, man. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Kedai apa ni Harap-harap jangan makanan lagi Makanan Cina. Aduh. Bukan apa. Tak nak masuk box tu. Yelah makanan. Aduh. Dia tak tulis pula non halal ke tidak. Dia yang paling selamat saya tak ni lah. Saya tak letak dalam box, saya letak kat luar. Mana? Sini, masuk sini dalam. Okey, masuk dalam. You kat mana? Dalam. Tak nampak you. Tak nampak air dekat. Tak. Oh, situ. Okey. Job macam ni memang kita kena letak luar lah makanan. Tak nak beg kita tercemar Tangan tak apa, boleh samak. Saya tak tahu sebab dia tak ada remark. Mana? Okey. Babi gepuk Boleh macam. Babi gepuk. Ai. Sekejap, ni collect cash sini. Bos. Collect cash Where there? Oh, here. Betul. Hari lah. Oi, collect sana lah. Okay. Not here Bukan sini. Okay, sana. Confirm ada footage. Okay. Hello. Untuk tak luar. Walaupun dia ada plastic bag yang proper, saya tetap tak nak letak. Saya tak tahu apa ada dalam ni tau. Saya assume dia secure lah. Tak gerak dia. Okay, let's go, man. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Kadang saya tertanya-tanya lah kan. Yalah, 2 job pertama tadi tu, macam mana diorang nak communicate dengan orang sini Sebab tu mainland tau. Tu bukannya local tu. Tanya bahasa Melayu tak faham. Tanya bahasa Inggeris tak faham. Even saya punya kawan Cina, dia kata nak communicate dengan mainland punya China punya Mandarin pun dia orang struggle tau. So dia orang expect kita apa sebenarnya? Nak ikut cara dia orang. Kenapa dia tak ikut cara kita kat sini? Tu saya ada muskil sikit lah kan. At least kalau tak nak cakap Melayu pun make sure lah reti cakap Inggeris. Tak? Ni macam ayang dengan itik, guna bahasa isyarat je. Mana maunya. Macam tu okey kat tu. Tergantung kan.
Hai bos, Lala Move. Kamu mana? Chin Trading. Ya, betul. Ini mat. Ini aja kecil saja. Okey. Kredit okey. Kredit okey lah. Ya. Okey, thank you ah. Okey. Ni pun kemungkinan kita boleh selit lah kat sini. Ya tak? Dua warna kuning. Ini senang saja. Betul? Yes, macam tu lah. Hendaknya. Dia tak adalah jatuh ke mana-mana. Betul? Okay? All good? Let's go, man. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Maksim. Ready. Okay. Hai, Lala Move. Sekejap ayah ambil gambar ya. Okay. Okay, done. Thank you. Oh, boleh je keluar sini. Pilih jalan ni. I want problems always. I don't want peace. I want problems always. You Lala Move kan? Betul tak? Betul-betul. You sudah jumpa saya punya tempat ke belum? Belum. Ini tak ada location. Lot nombor berapa? Oh, dia ialah itu tempat sendiri. Saya boleh share location kamu? Boleh, Tapi boleh. Yang order pun dia tak letak exact. Dia tulis jalan Sungai Lalang aja. Ni pun satu hal kat ni. Kita ni dah berkicap dah duduk tengah. Nyari topik ni. 7 Star Mushrooms. Okay, I on the way lah. Tapi ini tempat jauh daripada exact location dalam apps tau. Nanti you bagi tips boleh lah. You sudah sampai sini tau. 11 kilo lagi siul. Ini semua kerja orang gila punya lah. Ini semua kerja orang gila ni lah. Kenapa macam nursery lah. Yalah, nursery ni tempat lah. Bukan nursery tau. Nursery tu yang tak handsome tak apa, janji kaya. Tu nursery. Saya makan chip. Mana orang kan? Hello madam, sudah sampai. Ini Itu pintu luar je lah. Itu mushroom punya you ada tu bah? ada, itu ada Christmas kan luar. Ya, betul. Banyak jauh. Dia salah pin location lah. Saya tetap dia pin mana? Ada barang. Itu ini food. Satu saja. Satu saja. You mau berapa? Kasih air 30 lah. Oh my god. Saya tak tahu ini apa barang ah. Oh, itu. Tak apalah. Ulu Langat mana kanan ah? Kalau keluar Ulu Langat, You pusing sana. Oh. tahu tak you mesti takut jalan begini. Oh, yelah. Saya tak pernah sampai. Pertama kali sampai sini pun pening keluar. You apa QR ah? Ya, QR. Duduk now Duit lah. Okay. Saya bagi touch and go lah. Rest dulu lah, panas oh. Panas. Di sini ialah bisnes itu mushroom punya. Shiitake ya? Ya. Mushroom. Mushroom. Dah. Okay, thank you ah. Enjoy your meal ah. Thank you. Have a great day. Dia bagi tahu duck. Tak kisahlah duck ke. Tapi betul lah, biasa kalau non halal tu dia akan remark siap-siap dalam sistem kan. Sangka baik je lah. Okay, done 3 job so far. Kita start tadi pukul 10 suku 10.30. Sekarang dah 12.30. Kita dah dapat 3 job. So jom. Ada ke job dalam ni? Memang tak ada ni. Saya tahu sangat. Saya dah pernah sampai. Okay, tak apa. Saya jalan dulu. Then kita tengok kalau ada job. Okay. Saya rasa kan saya kena patah balik KL lah. Memang tak ada job lah saya scroll. So jomlah saya patah balik KL. Dan saya stop lah kat mana-mana. Dan cari job. Okay.
Okey geng, kembali lagi kita. Sekarang saya dah dapat job kapit guys. Yang ni ambil dekat Salak South. Lepas tu second gang, dia schedule. Dia bukannya now tau. Schedule pukul 3.30. So saya dah ambil ni kang. Saya pergilah ambil pula yang dekat Pandan Perdana. Okey, dekat Taman Naga Emas sudah. Nak pick up barang. Ni rumah kot ni. Gated ni leceh sikit ni. Tak tahu lah, harap tak gated lah. Bos pick up Zulik. Panas je. Ni dia buat macam pharmacy supplies ni. Ada solar. Sun Grow. Hai. Zulik. Ya. Taman. Saya ambil gambar. Dia di sebelah sini kanan kan. Dia office sebelah kanan, warehouse di sebelah kiri. So you register counter, you kena lah. Register counter dan lepas tu masuk. Tapi I boleh contact bis number sajalah. Tak tahu dia dapat sebab office number nanti dia Nanti busy lah. so you just masuk aja office dia ni tadi gambar saya bagi tengok dia macam tu. Okay. Sebelah kanan. Office belah kanan. Dia ada counter reception lah. Counter. Okay. Tak kau nak ambil gambar. Okay. Thank you ah. Okay. Ambil gambar. Tak angkat lah. Assalamualaikum lah Muf. Ya, saya. Kak, dah boleh ambil sekarang tak? Agak-agak. Pukul apa dah? Pukul 3. Tak pastilah sebab benda tu dah ada. Saya call dia tadi tak angkat. Kalau tu cuba tanya lah. Oh. Ya, saat sedang. Oh, saya call tadi tak angkat. Tak apalah, saya try pergilah Sebab benda tu dah ada. Dah dari semalam lagi benda dah ada dah. Oh, okey. Yalah, saya on the way lah. Okay. Cuba tanya dia. Okey, terima kasih. Kedai daging ni. Jauh ke? 16 kilo. Let's go. Yang penting dua-dua Shah Alam. Mana pergi? Balik rumah kerja. Mana rumah? Ceras. Sinilah. Sardang. Sardang mana? Kiri? Sardang Lama. Itu Seri Kembangan. Okey ah. Saya rasa saya complete kan? Kan terkejar-kejar pula. Saya complete kan 2 job ni kat Shah Alam. Lepas tu saya cari job daripada Shah Alam datang ke KL balik lah. Okey? Jom. Ni Jahet meat, fine meat. I don't know. King of Miyazaki, Pak Mus. Kak, saya nak pick up kak. Sini jual apa kak? Daging. Daging lah. Wagyu. Betul. Daging. Ada Yati Yusof Yati Yusof. Daging apa ni kak? Kambing. Brisket. Daging. Dia smoke. Oh, smoke. Oh. Ni dia bakar sendirilah. Dia tak bocor kan kak? Tak. Dia ada seal dia. Ada seal. Okey. Kalau tidak tak masuk dalam box. Takut dia menitik. Payah lagi. Oh. Okey. Tak ada dia pun. Sila pastikan anda rakam video. Tengah rakam lah ni. Okey, terima kasih Nice. Kita sampai ahead of time. Dia pick up 3.40 tapi kita sampai 3.20. Nice. Okay, harap dia tak ni lah. Dia tak leaking lah kan. Cantik lah dia punya packaging. Premium habis lah kedai ni.
Saya rasa saya tak mampu makan kedai ni. Owner Kelantan ni, sebab ada sertifikat usahawan Kelantan tu. Kita hantar yang office tadi lah, sebab rasa macam urgent before office hour, before closing lah, kita nak kena complete kan dia kan. Jadi kita hantar lah yang office punya dulu. Okay, jom luncur. Cedok mana? Ha? Cedok mana? Ni dekat apa bawah flyover Ampang. Depan hospital. Air Ngepuk. Air Ngepuk. Kan ada yang baru buka tu bawah Jumatan Eagle Lotus tu. Oh, kat situ. Ni dekat Kampung Pandan lah. Kampung Pandan. Okay. Terus. Kita lalu jalan motor lah, sebab dah start jam kan. Orang dah start balik kerja.